الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ألف لام ميم Allah tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia yang maha hidup, kekal dan terus menerus menguruskan makhluknya. Dialah yang menurunkan Alkitab yakni Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, yang membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan juga Injil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam majlis ilmu kita sementara kita menunggu solat fardu zuhur. Tuan-tuan sekalian, dalam perbincangan kita yang terakhir sebelum daripada ni, kita telah melihat pada rukuk yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, di mana pada khawatim ataupun penutup surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita beberapa perkara. Antaranya ialah berkenaan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala pada manusia ini ialah pada qadar yang mampu ditanggung oleh manusia, kan? Kerana ada satu kebimbangan setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa apa sahaja yang terlintas di hati manusia itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perkara yang sangat berat dan tak mampu ditanggung oleh kita, kan? Kalau yang kita terfikir dikira, maka banyaklah benda kita fikir atau benda yang terlintas di hati kita. Kadang-kadang kita tak sengaja pun lintasan-lintasan tu datang, kan? Kita nak kawal. Maka sahabat-sahabat ni mengadu pada Nabi SAW tentang beratnya hal tersebut. Lalu Allah Ta'ala mengajarkan yang pertama, kita orang beriman ni kena beriman je dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, kan? Beriman dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebankan manusia ini melainkan dengan apa yang dia mampu tanggung. Maka kata setengah ulama, dia telah memasukkan maksud ayat yang awal tadi, yang kata dihisap semua benda, kan? Memang Allah Taala tahu dan merekodkan semua benda yang kita buat dan kita fikir. Tetapi Nabi SAW beritahu benda-benda baik ni kalau kita terfikir, terlintas, terniat tu, kita boleh pahala dah. Bila kita buat, kita dapat pahala lagi.
Adapun benda-benda buruk yang kita terlintas tidak dikira. Kalau dia berniat nak buat jahat, tak dicatat lagi dosanya. Bila dia buat, baru kira. Maka barulah redalah kebimbangan sahabat-sahabat. Lalu dia ajar pada kita beberapa doa yang telah kita bincang dalam kuliah lepas, kan? Beberapa doa, antaranya doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri supaya orang beriman ni kata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan ampunkanlah dosa-dosa kami wahai Tuhan kami, kan? Dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Itu doa yang pertama. Kemudian ada lagi beberapa doa lagi, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Doa-doa ni kita hafalkan, dia menjadi sebahagian daripada zikir-zikir kita, kan? Dan Allah Ta'ala sebut pada kita doa-doa ini supaya kita baca sebagai usaha kita untuk mengurangkan beban-beban yang kita tanggung, kan? Kita kata Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau kirakan kesalahan kami atas perkara-perkara yang kami lupa ataupun kami tersalah. Tak usah rekod lah, tak usah catat lah sebagai dosa untuk kami atas benda-benda yang berlaku disebabkan kami terlupa ataupun kami tersalah. Tak kami sengaja tu tajuk lain, yang ni terlupa, kan? Kadang-kadang terlupa semain Zuhur. Tidur, betul tak? Tidur-tidur bangun-bangun dah asar. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kami dengan bebanan yang berat sebab Engkau telah bebankan kepada orang sebelum daripada kami. Hukum-hukum perintah-perintah yang berat mungkin orang zaman dulu kena, mereka tak mampu tanggung. Tapi untuk kita ni janganlah diperintahkan dengan perintah-perintah yang kita tidak mampu tanggung. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan pada kami sesuatu yang kami tak mampu menanggungnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dan maafkanlah kami, kesianlah pada kami, dan warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna ni kita kata ampunkah dosa-dosa kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waghfir lana maknanya dosa-dosa kita sama-sama makhluk, kan? Warhamna, dan kesianlah kepada kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Ni doa-doa ni sebenarnya untuk mengurangkan berat beban-beban yang kita tanggung dalam menghadapi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan sekalian, hari ini kita akan lihat surah yang baru, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni merupakan surah yang kedua, yang ketiga dari segi susunan surah-surahnya. Tetapi riwayat-riwayat menyebutkan bahawa surah Ali Imran ni diturunkan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Hujung-hujung dekat Nabi nak wafat dah, ketika Nabi SAW didatangi oleh orang-orang Nasrani daripada Najran. Mereka datang bertanya Nabi beberapa soalan dan membangkitkan beberapa isu. Allah Ta'ala menurunkan 60 ayat, bukan 90 ayat yang pertama daripada surah ini untuk menjawab soalan-soalan atau isu-isu berkait dengan orang-orang Nasrani. Kalau surah Al-Baqarah ni dia menjawab isu-isu berkait dengan Yahudi. Ali Imran adalah surah yang menjawab isu-isu yang berkait dengan Nasrani. Surah ini mengandungi 200 ayat dan termasuk dalam surah Madaniyah. Dia panjang juga, 200 ayat, because 1 juzuk setengah. Kalau Al-Baqarah 2 juzuk setengah.
Kan? Ni lebih kurang 1,5 juta. Tujuan utama atau pokok utama perbincangan surah ini ialah untuk menerangkan beberapa penyelewengan orang Nasrani dari segi kefahaman mereka, khususnya berkait dengan Nabi Isa AS, dan seruan supaya mereka ni kembali ke pakai jalan, yakni memperbetulkan fahaman akidah dia, menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dan menerima Al-Quran sebagai wahyu yang turunkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana kitab Taurat dan kitab Injil sebelum daripadanya. Jadi bila kita meneliti surah ini, kita akan dapati bahawa pada rukuk yang pertama yang akan kita baca pada hari ini, surah ini memberikan perhatian untuk menyeru orang Nasrani supaya beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga, yakni kitab Taurat dan juga Injil. Yang kedua, pada rukuk yang pertama ini Allah Taala menerangkan bahawa ayat Quran ini terbahagi pada dua jenis. Pertama, ayat-ayat muhkamat, dan yang kedua mutasyabihat. Muhkamat ni maknanya ayat yang jelas, clear cut. Kita baca tu kita dah faham. Tak ada takwil-takwil lagi. Macam Allah kata riba haram, tu tak payah syarah, faham dah. Kan? Kemudian ada ayat-ayat yang jenis yang kedua, ayat mutasyabihat, ayat yang sama-samar. Yang sama-sama ni ayat yang kita tak jelas makna dia. Dia memerlukan seseorang tu belajar, memahami secara mendalam untuk dia faham makna dia. Dan ayat ini terdedah kepada penyelewengan makna oleh orang yang berniat jahat. Kalau ada orang jahat, dia pergi syarah dan dia lah ikut suka hati dia, kan. Dan benda tu antara isu yang berlaku di kalangan orang Nasrani. Kerana di kalangan orang Nasrani ni ada ayat-ayat yang turun pada dia dalam keadaan istilah yang Tuhan guna tu tidak jelas. Contohnya Allah Ta'ala guna perkataan abna'ullah, anak-anak Allah. Jadi dia pun klaim kita ni semua ni anak Allah Ta'ala. Nabi Isa pun anak Allah Ta'ala. Walha dalam bahasa dia yang sebenar, anak Allah tu maknanya macam kita ini hamba-hamba Allah. Tapi bahasa tu Allah Ta'ala guna bahasa yang lebih lembut atau sebab-sebab lain. Mereka menyalah tafsirkan makna-makna seperti itu. Maka sebab itulah lahir di kalangan manusia ni dua golongan. Ada orang yang ayat Quran tu mari pada dia baca dengan betul dari segi bacaan dan makna dia. Ada golongan yang kedua, bila Quran sampai pada dia mengambil kesempatan daripada Quran ni untuk dia mengelirukan manusia dengan mensyarahkan ayat-ayat mutasyabihat itu dengan syarah yang salah. Sehingga ada kekeliruan berlaku di kalangan manusia ni, bergantung pada niat masing-masing lah. Tapi manusia itu terbahagi kepada dua, orang yang menerima Al-Quran. Baik, kita lihat ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Ini penegasan yang paling asas dalam ilmu tauhid, bahawa Allah Ta'ala lah Tuhan yang layak selayaknya disembah. Yang lain tu bukan Tuhan, hanya Dia sahaja Tuhan. La ilaha illahu, tidak Tuhan melainkan Dia. Ini melainkan Allah, kan? Kenapa? Kerana isu yang berbangkit di kalangan masyarakat Nasrani, mereka mengatakan Nabi Isa juga Tuhan, dan mereka menyengutukan Allah Ta'ala atau mentasbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk. Maka di sini penjelasan Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Termasuk juga orang Mekah. Orang Mekah tu menyembah Allah, dalam masa sama menjadikan ruh-ruh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala, dan mereka beranggapan ruh-ruh juga boleh sembuh. Allah Ta'ala berizin pada mereka sembuh, walau tak berlaku pun. Dan mereka menyangka bahawa ruh-ruh juga menjalankan sebahagian daripada kerja-kerja pentadbiran yang sebenarnya kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mentadbir alam ni Allah Ta'ala yang tadbir. Tapi di kalangan setengah manusia berpandangan jin, ruh-ruh orang mati, ruh wali-wali, ruh nabi-nabi ini juga selain pada malaikat termasuk antara
yang mempunyai kuasa dalam mentadbir dunia bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Itu sebenarnya yang Allah Ta'ala masukkan syirik orang-orang Mekah kepada Allah Ta'ala. Kan? Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, Allah Ta'ala ni Al-Hayyul Qayyum. Dia Tuhan yang maha hidup. Dan Al-Qayyum, Al-Qayyum ni biasa kita sebut sebagai dia berdiri dengan sendirinya untuk mentadbir alam. Dia tidak berhajat kepada sesiapa pun untuk mentadbir. Sebenarnya Allah Ta'ala tu dia mentadbir alam seorang diri dia je. Dia boleh uruskan semua. Al-Qayyum. Al-Qayyum ni maknanya dia berdiri sendiri dengan tidak perlu pada bantuan, tak perlu pada tongkat, tak perlu kepada tempat berpegang, tak payah. Al-Qayyum. Kan? Jadi ulama-ulama membahaskan antara isu yang pernah berbangkit dalam surah Al-Baqarah dulu ialah berkenaan dengan Ismu Azam. Ismu Azam ni ialah nama-nama Allah Ta'ala yang paling agung sekali. Ada dua tempat Quran sebut ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang pertama dalam ayat kursi pada surah Al-Baqarah, dan yang kedua pada permulaan surah Ali Imran. Maka kata setengah-setengah ulama, makna kepada Ismul Azam yang dianggap sebagai nama yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah Al-Hayyul Qayyum. Jadi pernah cerita Ismul Azam ni dalam surah An-Naml. Kisah jin ketika diminta oleh Nabi Sulaiman AS tanya siapa yang boleh bawa istana Balqis mari depan dia. Jin kata saya boleh ambil. Jadi kata satu orang hamba Allah ni, jin tu kata saya boleh bawa mari ketika tuanku duduk atas singgasana sebelum tuanku bangun dah sampai dah. Jadi hamba Allah seorang ni kata saya boleh bawa mari singgasana ni dah sekelip mata je. Jadi kata ulama-ulama, hamba Allah ini ada satu ilmu yang dia ada, itu ilmu berkaitan dengan Ismul Azam. Ilmu berkait dengan dia menggunakan nama Allah yang agung itu. Lagu mana cara tu kita pun tak tahu. Kan? Tapi ilmu tu. Jadi Ismul Azam ni ialah nama Allah yang katakan nama yang agung tu Al-Hayyul Qayyum. Itulah nama yang dikatakan Ismul Azam, dan perkara itu juga disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Tafsir Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir pun setuju bahawa dua ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pada ayat kursi, dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pada permulaan surah Ali Imran. Dua ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang nama Allah yang paling agung sekali. Nama yang paling besar sekali. Allah Ta'ala itu yang pertama, dia Al-Hayyu, artinya dia maha hidup, dan dia artinya dia tidak mati selama-lamanya dia hidup. Dan Al-Qayyum, dia menguruskan makhluknya terus menerus tanpa memerlukan sebarang pertolongan daripada sesiapa pun. Ini Quran Ta'ala. Jadi kataan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni sebenarnya nak jawab ataupun nak sindir pegangan-pegangan orang Nasrani sebahagiannya yang menganggap bahawa Nabi Isa ni anak Allah, yang menganggap roh Nabi-Nabi ni termasuk Nabi Isa lah, ada tugas-tugas ketuhanan pada dia. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu Nabi Isa ni hamba dia. Kan? Dia bukan Tuhan, dia hamba. Tapi orang Nasrani claim lagu tu. Jadi nak jawab. Jadi jawapan yang pertama ni Allah tegaskan, tak usah bincang pasal Isa siapa, mu faham dulu Tuhan yang sebenar tu Allah, dan dia ni Al-Hayyul Qayyum. Maka tak berbangkit nak pada putera, nak pada anak, nak putera mahkota, tak payah. Kerana Allah Ta'ala tu tidak mati. Nak pada anak ni kerana mati. Macam kita pasal apa nak anak? Pasal mati. Perlu anak kalau mati? Ya, pasal kita mati tinggal harta, tinggal pangkat, tinggal jawatan. Siapa nak mewarisi takhta contohnya kalau raja, betul tak? Kalau tak ada anak. Kita tak ada raja. Tapi kalau kita mati, harta kita, kebun getah kita, duit yang musangking kita tu,
siapa akan ambil? Kan? Sebab tu kita nak pada anak. Allah Ta'ala dia tak perlu kepada anak pasal dia tak mati. Dia selama-lamanya. Dan perlukah Allah Ta'ala kepada pembantu-pembantu? Kena ada roh-roh yang tolong dia, kena ada jin yang tolong dia. Tak payah. Kerana Allah Ta'ala tu Al-Qayyum, dia terus-menerus menguruskan segala makhluknya tanpa bantuan sesiapa. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan nazzala alaikal kitaba bil haqq. Kami telah turunkan kepada engkau Muhammad al-kitab, yakni Al-Quran. Bil haqq, dengan sebenar-benarnya, dengan kebenaran, benar-benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear cut kat situ. Settle kan? Quran ini musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di tangannya, yakni di tangan Nasrani. Di tangan dia kan ada kitab Injil. Quran kata Injil ni kitab Allah. Selesai masalah. Dulu Nabi Isa AS datang kepada Bani Israel. Nabi Isa beritahu pada mereka, aku ni Nabi Rasul yang diutuskan Allah Ta'ala, kerjaku musaddiqan lima baina yadayhi, aku membenarkan apa yang tangan kamu, yakni Taurat. Orang Yahudi kan kitab Taurat. Wa musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku mengkhabarkan berita gembira, selepas pada aku ni akan mari Nabi akhir zaman, nama dia Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Isa dulu. Bila mari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Quran yang dibawa oleh Nabi ni fungsi dia serupa juga, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab Injil yang ada di tangan orang Nasrani. Kerana ayat ni menjawab isu-isu Nasrani. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan kami jugalah yang menurunkan, dan Allah Ta'ala jugalah yang menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Yahudi, Nasrani, orang Nasrani tak ada masalah. Kitab Injil dia terima, kitab Taurat dia terima. Yahudi dia terima Taurat saja, Injil tak terima. Tuhan kata Quran itu kepada Muhammad tu aku buat turun, Injil pun aku buat turun, Taurat tu pun aku buat turun. Dan Quran tu beritahu Injil tu memang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita baca pun begitu. Kan? Jadi patutnya orang Nasrani bila dengar macam tu, dengar poin ni, dia kata Muhammad dengan Isa ni serupa. Pasal apa? Dua-dua Nabi alaihissalam ni ialah utusan Allah Ta'ala, dan dua-dua kitab yang dia baca tu kitab Allah. Dan kalaulah Quran mari menafikan Taurat atau Injil ni bukan kitab Allah, Taurat bukan kitab Allah, kalau Nasrani nak gaduh, ada poin lah, betul tak? Pasal kita kata hak dia tu bukan kitab Allah. Bila Quran mari beritahu tu kitab Allah juga tu, patut dia pun maknanya kita betul dah agama kita ni pasal ikut kitab Allah. Cuma tinggal lagi nak betulkan mana-mana yang sana. Min qablu hudan linnas wa anzalal furqan. Min qablu hudan linnas, sebelum daripada ini kitab Injil inilah yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan juga Taurat. Taurat dan Injil ini menjadi petunjuk pada manusia bagi umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum pada ni, siapa-siapa yang beriman pada nabi masing-masing dan dia beriman serta taat dengan kitab sama ada Taurat ataupun Injil, maka artinya dia ni orang yang beriman, yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama macam kita juga. Hak timbul isu sekarang ni, hak hidup sekarang ni, yang zaman sekarang atau masa lepas Nabi lepas Quran turun, dia tak mau beriman dengan Quran, ataupun dia merosakkan makna yang ada pada kitab Taurat dan kitab Injil. Itu yang masalah. Yang dulu yang beriman betul-betul serupa dengan Nabi aja, sama macam kita juga, kira Islam juga dia. Kan? Kerana mereka juga mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Wa anzalal furqan, dan Allah Ta'ala juga menurunkan al-furqan. Al-furqan ni maknanya Quran itulah, kitab yang membezakan hak dan batil. Jadi yang membezakan hak dan batil ni Quran. Kerana Quran mari beritahu. Jadi kita hidup hari ni zaman kita nak tahu betul salah, sama ada pegangan, kepercayaan dan perbuatan kita betul salah ukur kat mana? Quran. Kalau kita buat serupa dengan Quran, kita betul. Kalau tak serupa dengan Quran, walaupun semua kata betul, salah juga.
Ada kan orang kata semua kata betul tapi salah. Kau tanya orang berniaga, riba ni betul salah? Betul dia kata. Betul tak? Tapi bila Tuhan kata wa harramar riba, Allah Taala mengharamkan riba. Walaupun majoriti manusia ni kata riba tu okey, riba tu patut diadakan, tapi dia tetap haram kerana Allah Taala kata dia haram. Itu Quran tu dia membezakan hak dan batil. Jadi kalau dia serupa dengan Quran artinya berada pada kebenaran. Bercanggah Quran batil. Al-Furqan ni maknanya pembeza. Furqan ni bahasa kita mudah faham kan. Kalau kita duduk kat kampung kan, tanah kita dengan tanah orang berbatu kat tengah tu, betul tak? Tanah batu. Batu apa panggil? Batu penanda sepadan tanah tu kan. Batu sepadan kan. Tu. Batu sempadan tu Furqan tu. Daripada batu ni tanda belah sini tanah kita, belah sana tanah orang. Hak ni hak belah sana batil. Makna batil bagi kita dah tak boleh masuk tanah dia. Kita nak pergi tanah mangga dan tanah orang mana boleh. Betul tak? Ni tanah batu makan. Batu tu ada nak suruh saya tebang, bayar ganti rugi kita kata. Kita tanah dia. Betul. Banyak orang buat kerja macam tu tadi. Tepi-tepi jalan. Tanah-tanah kerajaan dia pergi menanam macam-macam, betul tak? Rilik-rilik je. Ya makasih. Tanah dia. Bila masuk kawasan orang lain itu batil. Supaya tanah kita, cuba tanah kita, orang masuk tanah kita rasa lagu mana. Kalau orang buat pagar rumah, dia pun tanah buat pagar, dia dia pasang pagar tu dalam kawasan rumah kita. Mesti kita marah, betul tak? Pasal itu batil. Furqan ni seperti itulah. Sempadan antara benda betul dengan benda salah. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Siapa-siapa yang kufur terhadap ayat Allah, dia tahu dah Quran ni ayat Allah, tak mau beriman. Sebagaimana dulu orang Yahudi, dia tak mau ikut kitab Injil yang turun pada Nabi Isa. Maka siapa-siapa yang hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengkufuri Quran, kan? Tak mau ikut ayat-ayat Allah, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang sangat keras. Wallahu azizun zuntiqam. Allah Taala dia gagah perkasa, ataupun aziz ni saya dah sebut dulu kan, bukan gagah perkasa. Aziz ni makna unchallengeable. Tiada tolak banding kekuatan dia. Dan dia pula zuntiqam, memiliki pembalasan, seksa. Nama Allah Taala, salah satu nama Allah Taala ni apa nama dia? Intiqam. Ni apa ni? Salah satu daripada 99 nama Allah Taala. Yang ni Allah Taala ni dia Maha Pembalas. Jadi kita jangan cari jauh, cari pasal dengan Allah Taala. Maksudnya gitu. Aziz ni jangan cari pasal juga. Pasal Aziz ni kalau kita bergaduh dengan dia, confirm kalah kita. Kalau dia bergaduh dengan kita, kalah kita juga. Kalau dia bergaduh dengan kita, kalah kita. Kita bergaduh dengan dia, kalah kita juga. Itu Aziz. Intiqam maknanya Allah Ta'ala ni dia bukan setakat bergaduh kalah juga. Dia tu dia balas. Ada pembalasan seksaan daripada Allah Ta'ala. Jadi kena hati-hati. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit ataupun di bumi daripada pengetahuan dia. La yakhfa alaihi syai'un fil ard. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang tersembunyi baginya syai'un fil ard, apa saya langit wala fis sama, apa di langit. Semua benda. Hak kita nampak dengan mata Tuhan tahu. Hak kita sembunyi letak buah meja Tuhan tahu juga. Kawan kita kalau letak meja tak tahu, betul tak? Kalau kita kan, sebab tu kita ada istilah under table. Under table ni maknanya SPRM tak tahu. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala tahu. Dan ada benda yang disembunyikan ni ialah disembunyikan dalam hati. Ada orang mulut cakap lain, hati lain. Kita panggil munafik ni bahasa hari ni kan. Tapi dalam bahasa akidah ni memang sebahagian daripada ahli kitab ni dia mari pada Nabi, dia kata saya beriman juga.
Tapi dalam hati dia kufur sebenarnya. Ya. Sebab tu ada istilah munafik tu. Kalau munafik politik tu tajuk lain, betul tak? Kalau kita bercakap ni munafik akidah ni. Pada zaman Nabi ketika mereka datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang bermanis muka. Dalam hati dia benci sebenarnya. Tuan tahu apa dia sembunyikan. Kan? Begitu juga lain-lain. Apa sahaja langit dan bumi, di langit mana seluruh alam lah. Di langit dan bumi tu bahasa kita seluruh alam. Letaklah kat mana-mana pun, sama ada dalam hati ataupun kita diam tak kata. Kan? Tuan tahu juga. Nah, ada orang dia senyap, dia tak kata. Sebenarnya ada stand. Dia tak beritahu. Jadi kita tak tahu apa stand dia. Tuhan tahu stand dia. Setengah orang tu niat. Dia buat ni niat baik ke atau ada hidden agenda. Tuhan tahu. Jadi bila Tuhan tahu semua, tajuk akidah ni baik terus terang saja. Betul tak? Terus terang saja. Sekarang ni Allah Ta'ala Tuhan ke, Nabi Isa Tuhan juga. Cakap betul-betul. Tak payah berok dalil. Kerana ni ayat-ayat ni nak menjawab isu-isu yang diketengahkan oleh orang Nasrani. Baik. Wallazi yusawwirukum fil arham. Allah Ta'ala, dia bukan setakat tahu sahaja apa yang ada di depan dan di belakang, yang disembunyi dan diketengahkan. Bahkan dia yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang mereka bentuk. Yusawwir ni saya terjemah mereka bentuk lah. Bukan buat, mereka bentuk dia. Kan? Pasal nak buat dia jadi laki ke, perempuan ke, handsome ke, tak handsome ke, putih ke, hitam ke, hidung mancung ke, hidung pesek ke, bukan kita buat. Ketuk bidan buat hidung kita jadi pesek. Kan? Ke doktor buat kita putih ke hitam. Allah Ta'ala buat kan? Asal kata taswir ni lukis sebenarnya. Kita tu lukis, taswir tu lukis. Jadi yusawwirukum, Allah Ta'ala dia mereka bentuk. Lagu mana rupa dia nak? Bila fil arham, ketika duduk dalam perut mak lagi. Masa kita dalam perut mak tu Allah Ta'ala decide dah macam mana. Kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Jadi ada orang terfikir, lagu mana boleh buat anak tak ada bapa? Mesti ada bapa. Siapa bapa dia? Kalau dia tak berzina, Yahudi kata mesti Maryam ni berzina. Kata Yahudi kan, Maryam tu berzina. Jadi Isa tu anak zina, kata dia. Mana dia boleh beranak tak ada bapa? Orang Nasrani kata dia tak berzina. Ayah dia Allah. Lagi ganah. Jadi sebenarnya bukan masalah Maryam tu berzina ke tak berzina. Allah Ta'ala kalau dia menghendaki, dia boleh buat dalam perut mak tu nak jadi laki ke, jadi perempuan ke, kena ada ayah ke, tak ada ayah ke, dia boleh buat. Pelik apa? Allah Ta'ala pernah buat Nabi Adam. Ada ayah tak Nabi Adam? Tak ada. Mak ada mak? Mak pun tak ada. Kan? Tak perlukan rahim. Allah Ta'ala buat Hawa. Ada mak dah Hawa. Siapa mak Hawa? Tak ada juga kan? Tapi dia buat daripada Adam. Kita Adam mengandung dia. Betul tak? Allah Ta'ala boleh je buat. Bahkan nanti Allah Ta'ala akan buat hujah dalam surah ini. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah tua. Tua, dia tua betul-betul tua. Kita panggil tua, apa tua sangat? Tua renta. Kan? Apa tua kayu. Dia tua, orang tua betul kan. Kita tak orang tua, umur 100, mana beranak kita kata kan. Bini pula mandul. Allah Ta'ala boleh buat je bini dia beranak. Dapat anak Nabi Yahya AS. Boleh. Kerana tu kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat mereka bentuk seseorang daripada dalam perut mak dia lagi. Dia nak macam mana? Nak laki ke, nak perempuan ke, nak hidung mancung ke, nak hidung pesek ke, nak mata bulat ke, nak mata pesepek ke, semua Allah Ta'ala boleh buat. Dan memang itulah kerja dia. Dan memang Allah Ta'ala yang buat selama ni pun. Kita tak buat. Kan? Sebagaimana dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia yang gagah perkasa lagi bijaksana. Allah Ta'ala ulang kata yang sama. La ilaha illahu, la ilaha illahu. Kenapa? Kerana isu Nasrani ni
dia bertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Dia Tuhan Nabi Isa tu anak sekali, lepas tu ada darjat ketuhanan sekali lagi. Sedangkan dua-dua tu tak betul. Kan? Kalau dia kata anak, tasbih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, jenis beranak. Kan? Allah Ta'ala tak beranak. Bila kata Nabi Isa tu ada kuasa ketuhanan, itu syirik kepada Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala jelas, tiada Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, dinafikan semua Tuhan, termasuk Isa tu bukan Tuhan. Kan? Wa huwal azizul hakim, dan Allah Ta'ala dia gagah perkasa lagi bijaksana. Kemudian masuk tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ni juga masih lagi berkenaan dengan orang Nasrani, tetapi Allah Ta'ala menjawab persoalan-persoalan pemikiran mereka yang sebahagiannya diselewengkan oleh pengkhianatan-pengkhianatan yang dibuat oleh ahli-ahli agama. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah juga yang telah menurunkan ke atas kamu wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, minhu ayatum muhkamatun, yang mengandungi pada Quran itu jenis yang pertama ayat muhkamat. Ada jenis ayat ni ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni saya sebut tadi, ayat tu ayat yang jelas, terang, tak payah takwil-takwil, dengar faham. Ayat jelas itu. Muhkamat ni ayat yang jelas lah kita kata. Ayat yang terang jelas. Macam hukum setengahnya muhkamat, kan? Ataupun Allah Ta'ala beritahu tiada Tuhan melainkan Allah. Tu muhkamat tu. Kan kita faham tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kalau Ta'ala kata judi haram, tu muhkamat. Jadi tak payah fikir, kan? Tak payah syarah. Faham dah. Kebanyakan ayat Quran tu dia muhkamat. Dalam ayat-ayat berkaitan dengan akidah. Tetapi pada ayat-ayat akidah itu ada juga ayat yang mutasyabihat. Tuan kata ayat-ayat muhkamat ini hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat ini menjadi ibu ataupun pokok kepada Al-Quran. Ayat muhkamat tu. Mana sebahagian besar ayat Quran ini dia muhkamat. Dan dia menetapkan dengan jelas status Allah Ta'ala. Kalau saya boleh guna kata status lah. Pasal ketuhanan tu. Allah Ta'ala je dia yang Tuhan. Orang itu semua bukan Tuhan. Allah Ta'ala tu dia esa. Dia tak ada anak. Ini jelas kan. Tetapi pada Al-Quran itu juga wa ukharu mutasyabihat. Ada satu bahagian yang lain, ayat tu sifat dia mutasyabihat. Mutasyabihat ni kita kata sama-sama. Tak berapa jelas. Maka tak berapa jelas itulah yang boleh ditakwilkan oleh manusia. Ini makna dia apa sebenarnya? Tiba-tiba Allah Ta'ala mari sebut yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lagu mana tangan Allah kita kata. Jadi di situ buka ruang pada kekeliruan. Kita fikir tangan Allah Ta'ala tu macam tangan kita ke tidak? Kan? Jadi kalau kita nampak tangan Allah Ta'ala tangan kita, tak boleh. Tu mujassimah. Betul tak? Tapi Tuhan masalah Tuhan kata tangan. Dalam hadis Nabi sebut kedua-dua tangan Allah kanan. Kita nak fikir lagu mana? Betul. Tapi Nabi beritahu. Aku bertanya, tangan Allah Ta'ala dua ke tiga sebenarnya? Kita pun tak tahu, betul tak? Pasal tak tahu Tuhan sebut, Nabi pun sebut, tapi kita tak tahu macam mana. Kita kira Nabi kata tangan lah. Pakai tak payah bahas. Pasal nak bahas tak reti. Pasal dia mutasyabihat. Tuhan kata ainullah, mata Allah misalnya. Kata kan kita pun nampak mata. Wajhullah, muka Allah. Wajhullah memang muka Allah, terjemah bahasa direct kan. Muka Allah. Kita terfikir muka Allah Ta'ala mesti ada gigi, ada mata. Tu muka kita. Betul tak? Tu muka kita. Muka Allah Ta'ala macam mana? Mana tahu. Tak ada orang tahu kan. Tapi ini mutasyabihat. Jadi dalam bab akidah, bab agama ni ada ayat-ayat mutasyabihat yang disalah tafsirkan oleh orang-orang yang bermaksud jahat.
Jadi Allah Ta'ala sebut dulu. Yang pertama, ayat-ayat Quran ni terbahagi pada dua. Yang pertama ayat muhkamat, iaitu ayat yang menjadi induk atau pokok kepada perbincangan Quran. Yang kedua ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun bagi orang-orang yang di hati mereka ada kita nak kata apa, kecenderungan untuk menafsirkan secara salah, kan? Untuk memberikan gambaran yang salah kepada mutasyabihat itu. Yang muhkamat tu memang tak boleh bincang dah. Yang boleh faham ni mutasyabihat. Jadi ada di kalangan orang-orang ni, termasuklah sebahagiannya ulama-ulama Yahudi, dia nak utar benda apa pada ayat Quran ni contohnya, kan? Dia boleh fikir nak kata apa supaya pengikut dia jadi pening daripada hakikat yang sebenar. Jadi kata Allah Ta'ala, ada di antara mereka ni fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Ada di antara mereka ini yang dalam hati dia cenderung ataupun condong kepada sesat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka mereka pun mengikuti sebahagian daripada ayat yang mutasyabihat, ibtigha al-fitnah, dan mereka tujuannya untuk mencari atau mengada-ngadakan fitnah, mengada-ngadakan masalah. Wa ibtigha at-ta'wili, dan juga mengada-ngadakan takwil selain daripada apa yang sebenarnya maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Dia reka-reka takwil, takwil tafsir lah kita kata, kan? Menafsirkan itu dengan maksud-maksud yang salah. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni lah menjadi tempat timbulnya isu-isu sampai hari ni pun, kan? Sebenarnya tajuk asal mutasyabihat ni ialah mutasyabihat dalam Al-Quran yang disalah tafsirkan oleh orang Nasrani untuk mengelirukan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila mari zaman kita yang kedian ni, ayat-ayat mutasyabihat itu juga menjadi punca perbalahan dua aliran. Kita kata salafi, khalafi ke, kan? Orang ni kata tak boleh terjemuh, orang ni kata boleh terjemuh, orang ni kata boleh takwil, orang ni kata tak boleh takwil, macam-macam lah. Betul tak? Itu kita bukan nak bincang itu, tapi itulah sebenarnya. Kenapa? Pada ayat ini Allah Ta'ala sebut macam ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil tentang ayat-ayat perkataan-perkataan mutasyabihat itu melainkan Allah. Tadi sebahagian ulama-ulama yang baca ayat ni, kita sampai dekat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kat situ tanda kat atas tu qaf lam ya wa kaf aula. Berhenti lagi betul kat situ. Setengah pendapat. Jadi sebab apa? Sebab betul pasal dia memberi maksud yang boleh mentakwilkan mutasyabihat ni hanya Allah Ta'ala saja. Orang lain tak boleh. Maka pengambil sikap, kita jangan takwil. Kalau Tuhan kata tanganlah. Bagaimana tangan Allah? Tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tak tahu lagu mana, tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tangan. Allah Ta'ala kata wajhullah, wajah Allah Ta'ala. Lagu mana wajah Allah? Tak tahu lagu mana wajah yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata wajah itu. Tapi bagi orang yang mentakwil, dia beri makna, kan? Maka orang yang mentakwil tu, kenapa? Kerana tempat wakaf aula tu dia wasal. Jadi dia baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Yang mengetahui takwil bagi mutasyabihat ini hanya Allah Ta'ala dan juga orang-orang yang berilmu tentang dia. Orang berilmu mana kalau dia ada ilmu, dia boleh takwil. Tapi mana takwil yang betul lah. Contoh dia kata tangan tu mak dia kuasa. Mata tu mak dia apa? Ainullah, maknanya penglihatan. Allah Ta'ala melihat semua benda. Dia takwil lagu tu, kan? Terserahlah. Biasanya kaum salaf dia tidak mentakwil. Kaum khalaf mentakwil. Tapi asah perbincangan tu sebenarnya kalau nak mentakwilkan benda-benda mutasyabihat ini,
Yang boleh tu sebenarnya Allah Taala saja. Kemudian Allah Taala sebut warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, dia akan berkata amanna bih, saya beriman saja dengan apa yang Tuhan cakap. Malah nak takwil. Betul tak? Saya pun nak takwil tak reti. Tuhan kata tangan. Lagu mana tangan nak cakap macam mana? Dia betul saya tahu. Dah Tuhan kata tangan lah. Full stop kat situ saja. Jangan tanya. Kan? Sebab apa dia? Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna, dia akan berkata amanna bih, kami hanya beriman sahaja dengan dia. Sebagian Tuhan kata. Tapi orang yang mentakwil tu dia sambung ayat tu. Bila dia sambung, ayat tu akan berubah makna dia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Tidaklah mengetahui akan takwil terhadap mutasyabihat itu melainkan Allah Taala dan juga orang-orang yang berilmu dengannya. Di mana orang berilmu tu kata kami beriman dengannya. Jadi Allah Taala dengan orang berilmu. Betul tak? Situ. Jadi tak apa kita mana-mana pun terserah tuan-tuan lah. Betul tak? Tapi supaya kita faham. Sebenarnya isu di sini ialah berkenaan dengan takwil yang dibuat oleh orang Yahudi dan Nasrani ketika ada ayat-ayat Quran tertentu yang mereka ambil separuh dan dia tak takwil yang jelas. Yang jelas ayat muhkamat kan. Allah Ta'ala tiap Tuhan malaikat dia tu kan muhkamat. Dia biar. Tapi bila ada tempat ayat yang sama-sama, dia pusing kat situ. Satu. Yang kedua, ada istilah-istilah yang sama macam saya sebut tadi abnaullah, anak-anak Allah. Istilah tu sama. Allah Taala tu beranak ke tidak sebenarnya? Jadi kita pun penting tak? Tu Tuhan kata beranak. Apa makna abnaullah tu sebenar? Situ. Jadi mereka menafsirkan tu anak Allah lah. Sebenarnya kita kalau kita pun bahasa kita kan, anak-anak sekolah. Anak sekolah. Tu kan. Ni anak-anak sekolah, ni anak sekolah. Sekolah beranak ke tidak sebenarnya? Tapi kita guna perkataan tu merujuk pada murid-murid betul tak? Ni anak-anak sekolah kita kata. Tapi bukan makna sekolah tu beranak. Jadi kalau boleh je kita kata artinya sekolah tu beranak. Kalau orang kata macam tu. Tapi orang Yahudi tu, Nasrani, dia memutar belikkan makna. Jadi itulah puncanya timbul masalah ayat mutasyabihat ini. Sepatutnya Allah Ta'ala saja yang tahu dan juga orang-orang yang berilmu yang mentakwilkan dengan cara yang betul. Jadi yang ni insya-Allah kita akan bincang lagi perbincangan berkenaan dengan masalah mutasyabihat ini dalam kuliah akan datang insya-Allah jadi kita berhenti setakat tu dulu pada hari ini dan kita akan sambung pada isu mutasyabihat ini pada kuliah akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita